Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9. Sebelum tu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aina Maisara binti Omar. Nama saya Nurul Syami binti Saidi. Dan nama saya Nur Hazwani Syafiqah binti Nur Azmarizan. Kami daripada kelas PJMS 12429 tahun 1 SEM 1. Next. Jadi, kami akan membentangkan tentang tugasan 2 iaitu penghasilan produk bagi subjek falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Jadi kami terdapat 3 soalan. Saya akan membentangkan soalan A, iaitu soalannya adalah bagaimanakah FPK dan FPG dapat saling melengkapi dalam membentuk insan yang berilmu, berakhlak dan berkepribadian mulia berasaskan karomah insaniah. Next. Jadi, apakah definisi bagi FPK dan FPG? Jadi, yang pertama, definisi bagi falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK adalah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya adalah definisi bagi falsafah pendidikan guru, iaitu FPG. FPG adalah tunjang dan panduan bagi melahirkan guru-guru yang berkualiti di Malaysia. Ia dirangka berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Seterusnya, bagi penerangan antara FPG dan FPK adalah kaitannya dalam membentuk kaitan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru adalah dalam membentuk insan berilmu, berakhlak dan berkepribadian mulia berasaskan karomah insaniah iaitu kemuliaan atau martabat manusia. Sangat kukuh dengan laporan Rahman Talib 1960, LRT 1960 berfungsi sebagai akar sejarah yang menanamkan nilai-nilai kerohanian dan perpaduan dalam sistem pendidikan negara selepas merdeka. Maksudnya kat sini, gabungan antara FPK dan FPG ni adalah satu um, dapat membentuk dapat membentuk akhlak murid ni menjadi mm, yang lebih baik. Terusnya, jadi di sini kami mengambil laporan Rahman Talib 1960. Jadi pengenalan laporan Rahman Talib 1960 adalah setelah negara berjaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, sistem pentadbiran dan sistem pendidikan telah berkembang mengikut acuan sendiri. Laporan Rahman Talib 1960 telah menjadi perintis ke arah pengukuhan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia.
Selepas Merdeka 1957, Malaysia merupakan negara baru dan memulakan zaman untuk mengukuhkan semula pendidikan negara supaya ia selari dengan matlamat Perpaduan Nasional, Laporan Rahman Talib yang diperakui dalam Akta Pendidikan 1961, mengandungi cadangan-cadangan dalam Laporan Razak dengan tujuan untuk menyatukan kaum di Malaysia. Tujuan Laporan Rahman Talib 1960 adalah diwujudkan bertujuan untuk menyemak semula penyata razak dan kesan-kesan pelaksanaannya. Selain itu, ia juga bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang dianggap tidak bersesuaian dengan keadaan semasa pada waktu tersebut. Jadinya Laporan Rahman Talib ni dia berdasarkan penyata razak. Jadi Laporan Rahman Talib ni mengubahlah penyata razak tu mengikut keadaan semasa pada zaman kini. Seterusnya, jadi isi yang pertama adalah Akta Nilai dan Kerohanian, iaitu Akar Karomah Insaniah. Jadi, yang pertama, A. Penginstitusian Pendidikan Agama dan Akhlak. LRT 1960 secara jelas mewajibkan pengajaran pendidikan agama Islam bagi murid Islam yang bilangannya tidak kurang daripada 15 orang di sekolah bantuan kerajaan. Serentak dengan itu, pendidikan akhlak atau moral dititikberatkan. Kaitannya dengan karomah insaniah, ini menetapkan bahawa kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan adalah teras kepada sistem pendidikan. Satu elemen yang kemudiannya diabadikan dalam FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Martabat, iaitu karomah manusia diukur bukan hanya pada keilmuan tetapi juga pada keutuhan rohani dan moralnya. LRT 1960 memastikan pembangunan rohani bermula di peringkat akar umbi. Jadi berdasarkan gambar di sebelah, um, gambar yang pertama tu, iaitu um, program peningkatan akhlak dan sasiah, iaitu kem jati diri atau kem ibadah. Iaitu di Sekolah Rendah Islam Riyadus Solihin. Jadi aktiviti ni, kem ini dapatlah program motivasi atau perkemahan yang menekankan aspek kerohanian, disiplin diri dan kepimpinan. Jadi murid-murid ni dapat contoh disiplin diri ni tepat pada waktu jika ada perjumpaan ataupun aktiviti yang dilakukan. Jadi datang pada masa yang tepat yang telah diberikan oleh guru-guru mereka. Selepas itu adanya solat berjemaah, gotong royong dan sebagainya. Jadi gambar yang kedua, sekolah rendah imtiaz, iaitu ilmu iman amal, iaitu aktiviti kerohanian dan ibadah harian, iaitu solat berjemaah di sekolah. Contohnya solat berjemaah pada solat Zuhur dan solat Asar di sekolah. Contoh-contoh ini saya ambil daripada Facebook. Seterusnya B. Keadilan akses pendidikan sebagai pemartabatan, iaitu cadangan LRT 1960 untuk memberikan pelajaran rendah percuma dan kenaikan darjah secara automatik sehingga umur 15 tahun melalui sekolah pelajaran lanjutan adalah langkah progresif. Kaitannya dengan karomah insaniah adalah pemberian peluang pendidikan yang saksama ini adalah pengiktirafan awal bahawa setiap rakyat mempunyai hak dan potensi yang mesti dibangunkan tanpa mengira latar belakang sosioekonomi. Ini memartabatkan individu dengan memberikan kesempatan untuk berilmu dan keluar dari kepompong kemiskinan dan kejahilan selaras dengan prinsip karomah. Jadi gambar yang pertama adalah
tentang bantuan kebajikan dan peralatan pelajar. Contohnya ada skim pinjaman buku teks, iaitu memastikan semua pelajar tanpa mengira status sosioekonomi mendapat buku teks secara percuma. Jadi tak kiralah dia B40 ataupun T20 tetap akan mendapat skim pinjaman buku teks supaya memudahkan murid ini belajarlah pada waktu persekolahan dan di rumah. Jadi gambar yang kedua adalah tentang bantuan kebajikan dan peralatan pelajar, iaitu bantuan awal persekolahan, iaitu BAP, bagi menguruskan dan menyalurkan bantuan kewangan atau sumbangan pakaian seragam, beg dan alat tulis kepada pelajar dari keluarga berpendapatan rendah. Jadi ini wang ini diberikan kepada murid yang mempunyai keluarga yang berpendapatan rendah lah. Jadi dapat menampunglah kesusahan untuk membeli barang alat-alat peralatan sekolah untuk tahun yang akan datang. Ini BAP ni dapat pada setiap tahun lah. Seterusnya adalah akses kepada kemudahan dan teknologi, iaitu program pinjaman peranti. Program pinjaman peranti ini menguruskan program pinjaman peranti digital seperti tablet atau komputer riba dari sekolah kepada pelajar B40, golongan berpendapatan rendah untuk pembelajaran dalam talian atau tugasan. Jadi ini tidak akan jadi dapat mengurangkan beban ibu bapa untuk membantu anak-anak mereka belajar secara dalam talian. Seterusnya, iaitu C adalah penekanan pendidikan vokasional dan teknik. Laporan ini turut mengesyorkan peningkatan pendidikan teknikal dan vokasional. Kaitannya dengan karomah insaniah, ini mengiktiraf potensi jasmani dan kemahiran sebagai laluan yang sah menuju kejayaan dan sumbangan kepada negara. Ia menunjukkan penghormatan terhadap kepelbagaian bakat sekaligus memelihara martabat karomah individu yang cenderung kepada kemahiran praktikal. Jadi gambar yang pertama ini adalah guru-guru sedang mengadakan musyarat lah tentang pelaksanaan mata pelajaran vokasional dan teknik, iaitu program vokasional menengah atas, iaitu PVMA. Jadi PVMA ni adalah program yang memberi penekanan kepada kemahiran vokasional dan teknikal sebagai persediaan untuk memasuki pasaran kerja atau melanjutkan pelajaran ke institusi vokasional. Jadinya, pada murid-murid yang tidak berminat kepada akademik, mungkin boleh menyertai pembelajaran secara teknikal dan vokasional ni lah di sekolah. Jadi guru-guru ni perlulah mengambil berat tentang pembelajaran secara PVMA ni. Gambar seterusnya adalah tentang pertandingan dan kelab kemahiran praktikal, iaitu pertandingan kita semula antara sekolah-sekolah. Jadi kelab ni diadakan di sekolah seperti kelab alam sekitar diadakan di sekolah dan sekolah menghantar wakil untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang diadakan lah di luar sekolah seperti gambar yang saya tunjukkan di Google Site ini. Seterusnya adalah FPK, iaitu Visi Pembangunan Insan Bersepadu Matlamat Akhir Karomah. Seterusnya adalah A, iaitu keseimbangan menyeluruh, iaitu JERI. FPK menyatakan pendidikan adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, iaitu JERI. Kaitannya dengan LRT 1960 adalah FPK mengintegrasikan aspek agama atau moral di bawah domen rohani dan emosi, menjadikannya sebahagian daripada formula keseimbangan. Keseimbangan ini adalah prasyarat untuk individu yang memiliki kepribadian mulia dan karomah insaniah. Jadi gambar yang pertama adalah iaitu perkembangan intelek. Gambar yang pertama, kembangan intelek, iaitu seperti pertandingan pantun. Di sini pembelajaran
Menggalakkan pelajar berlatih pelajar menyusun hujah secara logik dan berkomunikasi dengan berkesan. Jadi di sini dapat melatih murid menjadi lebih beranilah bila membuat persembahan di halayak orang ramai. Seterusnya adalah perkembangan emosi dan rohani, iaitu aktiviti kaunseling dan bimbingan. Jadi guru-guru mengadakan aktiviti kempen seperti kempen lebih baik cegah, iaitu kempen cegah dadah, rokok dan vape. Seterusnya adalah daripada segi jasmani, iaitu pendidikan jasmani dan sukan. Jadi di sekolah ni, aktiviti sukan dan permainan yang dijalankan di sekolah atau melibatkan pertandingan antara rumah sukan. Jadi di sini dapat menunjukkan bahawa murid-murid ini dapat bersaing secara sihatlah dengan menyertai pertandingan seperti larian 100 meter, 200 meter dan aktiviti yang lain. Seterusnya adalah B, iaitu interaksi ilmu dan akhlak. FPK berhasrat melahirkan warga negara yang berilmu, berpengetahuan dan berakhlak mulia. Kaitannya dengan LRT 1960 adalah visi yang jelas. Ilmu tidak boleh dipisahkan daripada nilai FPK. FPK memastikan hasil daripada pendidikan moral, iaitu LRT 1960, dibawa ke peringkat tertinggi. Akhlak mulia adalah kemuliaan diri karomah yang memandu penggunaan ilmu secara bertanggungjawab. Next. Seterusnya adalah C, iaitu tanggungjawab sosial dan kebangsaan. FPK bermatlamat melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan berkeupayaan memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Kaitannya dengan LRT 1960, ini meneruskan visi perpaduan kaum dan kebutuhan negara yang ditekankan dalam LRT 1960. Individu yang berkaromah tidak hanya memuliakan diri tetapi juga memuliakan masyarakat. Jadi gambar yang pertama adalah berkenaan tentang sambutan Hari Kebangsaan, iaitu mengadakan pelbagai acara seperti persembahan kebudayaan, pertandingan menyamai semangat patriotisme, perpaduan dan ceritakan negara, iaitu banyaklah. Murid-murid mesti akan menyanyikan lagu Merdeka, lagu yang berkenaan dengan kemerdekaan lah. Mengadakan aktiviti mewarna, sajak, pantun dan sebagainya. Seterusnya, di sekolah juga mengadakan aktiviti sambutan Hari Kanak-kanak. Jadi, dengan adanya sambutan Hari Kanak-kanak di sekolah, murid-murid ni rasa dihargai lah apabila diraikan oleh guru-guru di sekolah. Jadi, murid-murid ni berasa seronok dan suka untuk pergi ke sekolah untuk hari seterusnya kerana banyak aktiviti yang dilakukan di sekolah. Seterusnya adalah FPJ, iaitu peranan guru sebagai pembina karomah insaniah, jambatan pelaksana, iaitu sebagai jambatan pelaksana lah. FPJ diperkenalkan pada 1982, menetapkan etika komitmen dan kualiti yang harus dimiliki oleh guru yang merupakan ejen utama yang akan melaksanakan aspirasi LRT 1960 dan FPK. FPJ adalah jambatan penghubung antara falsafah dan amalan. Jadi A adalah guru berpekerti mulia sebagai role model. Jadi FPJ menuntut guru untuk menjadi guru yang berpekerti mulia. Kaitannya dengan FPK atau LRT 1960, nilai kerohanian LRT 1960 dan matlamat akhlak FPK tidak akan tercapai melainkan guru sendiri memiliki karomah insaniah yang tinggi. Guru berpekerti mulia menjadi teladan hidup yang paling berkesan, mengajarkan akhlak secara langsung melalui tingkah laku.
Seterusnya B adalah komitmen menjamin perkembangan individu, iaitu FPG menyatakan guru hendaklah menjamin perkembangan individu pelajar. Kaitannya dengan FPK atau LRT 1960 adalah guru yang melaksanakan FPG akan mendekati setiap pelajar dengan penuh hormat dan profesionalisme, mengiktiraf potensi karomah mereka yang pelbagai, termasuklah aspek teknikal atau vocational LRT 1960, dan membimbing perkembangan jeri FPK mereka secara adil dan saksama. Dan C adalah kesinambungan budaya dan aspirasi. FPJ menggariskan guru perlu menyanjung warisan kebudayaan negara dan menjunjung aspirasi negara. Kaitannya dengan LRT 1960, ini dapat mengukuhkan kesinambungan matlamat perpaduan LRT 1960. Guru memainkan peranan menerapkan nilai-nilai rukun negara dan kebudayaan kebangsaan yang memastikan kemuliaan hidup bermasyarakat terpelihara. Next. Jadi, kesimpulan bagi keseluruhan daripada isi-isi yang saya bentangkan untuk soalan A tadi adalah secara keseluruhannya, LRT 1960 menanamkan benih nilai-nilai kerohanian dan moral sebagai keperluan asas pendidikan negara pasca merdeka. FPK menyuburkan benih ini menjadi pohon visi insan yang seimbang dan berakhlak mulia, berkaromah insaniah, manakala FPG memastikan tukang kebun, iaitu tukang kebun itu sebagai guru, memiliki alat dan etika yang betul untuk menyiram dan menjaga pohon ini agar dapat menghasilkan buah insan yang berilmu, berakhlak dan berkepribadian mulia. Jadi pohon tu adalah sebagai murid. Jadi apabila guru ni dapat membentuk satu etika dan sifat-sifat murid itu menjadi lebih baik, jadi pohon tu mungkin akan jadi subur dan um, membuahkan hasil yang lebih baik. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya iaitu Syamini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi, seterusnya saya akan membentangkan tajuk peranan guru sebagai ejen pelaksana falsafah pendidikan guru dalam memperkasa murid agar menghayati karamah insaniah dalam kehidupan seharian. Jadi tajuk ini sangat penting kerana ia menekankan bagaimana guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga berperanan membentuk sasya dan nilai insaniah dalam diri murid supaya mereka menjadi insan seimbang dari segi jasmani, rohani dan intelek. Okey, ini adalah berkaitan dengan dasar pendidikan, laporan Rahman Talib, Akta Pendidikan, Falsafah, Pendidikan Kebangsaan, PPPM, dasar pendidikan digital dan sebagainya. Okey. Sejak kemerdekaan, pelbagai dasar pendidikan telah diperkenalkan oleh kerajaan seperti laporan Rahman Talib 1960, Akta Pendidikan 1961 dan 1996, laporan Amirul Baki 1964 serta laporan Kabinet 1979. Semua dasar ini bertujuan untuk memperkukuh pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Selain itu, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010, PPPM 2013 hingga 2025 dan Dasar Pendidikan Digital 2023 pula menekankan kepentingan inovasi pedagogi dan pembangunan guru secara holistik. Oleh itu, guru sebagai ejen pelaksana falsafah pendidikan guru perlu berperanan bukan sahaja mendidik tetapi juga mengintegrasikan nilai moral, empati dan literasi digital dalam proses pengajaran. Usaha ini akan melahirkan murid yang berakhlak, berilmu dan berinsan madani selaras dengan matlamat pendidikan negara. Okey, seterusnya kita tengok sedikit pengenalan. Sejak merdeka, pelbagai dasar pendidikan telah diperkenalkan oleh kerajaan.
untuk membentuk masyarakat yang berilmu, berakal dan sejahtera. Antaranya termasuk laporan ramai talib yang kita akan bincangkan sekejap lagi yang menjadi asas penting kepada sistem pendidikan negara kita. Laporan ini menekankan pendidikan moral, nilai dan perpaduan sebagai tunjang kepada pembangunan insan. Okey. Nilai-nilai ini yang kemudian diteruskan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru yang sama-sama menekankan pembentukan insan seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui laporan dan falsafah ini jugalah lahir pelbagai inisiatif di sekolah, antaranya program Karamah Insaniah yang bertujuan membina murid yang beradab, berakhlak dan mempunyai jati diri yang tinggi. Hmm, buka slide nombor ni Hazwa. Pengenalan. Bawah lagi Hazwa, bawah lagi. Satu lagi. Okey, falsafah pendidikan guru pula menegaskan peranan guru sebagai ejen perubahan yang membimbing murid menjadi insan yang berakhlak. Dalam era kini, konsep karamah insaniah iaitu maruah dan kemuliaan insan menjadi fokus utama bagi membentuk generasi murid yang beretika, beradab dan berperi kemanusiaan. Guru perlu mengintegrasikan nilai karamah insani ini dalam pengajaran dan aktiviti sekolah agar murid bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berjiwa insan. Okey. Seterusnya kita tengok kandungan laporan Rahman Talib selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, kandungan ini menekankan pendidikan sebagai alat perpaduan nasional. Lepas tu dia juga mengutamakan pendidikan moral dan agama bagi melahirkan insan yang berakhlak. Kandungan ini juga menyediakan pendidikan asas percuma untuk semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan juga menggalakkan pendidikan vokasional dan kemahiran bagi membina masyarakat yang produktif. Seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang mahu membentuk insan yang berilmu, berakhlak, berdisiplin dan bertanggungjawab kepada Tuhan diri dan masyarakat dan negara. Seterusnya kita tengok hubungan Hazwa hubungan. Ya, hubungan laporan Rahman Talib dengan falsafah pendidikan guru. Okay, falsafah pendidikan guru ini menekankan guru sebagai pendidik berilmu, berpekerti mulia dan bersedia menunaikan tanggungjawab profesional. Guru ni menjadi pelaksana nilai yang terkandung dalam laporan Rahman Talib melalui pengajaran berasaskan nilai moral dan empati, penerapan unsur agama dan kemanusiaan dalam PDPC, bimbingan sosial dan kepimpinan murid. Jadi guru ni berperanan mendidik murid supaya memahami makna karamah insaniah iaitu menjaga maruah diri, menghormati orang lain dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Okay, next. Sini kita tengok usaha sekolah untuk merealisasikan hasrat laporan Rahman Talib dan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi sekolah ni memainkan peranan penting dalam memperkukuh nilai kemanusiaan. Antara usaha yang kita boleh lihat melalui program bersepadu iaitu program Karamah Insaniah, lepas tu kem pemantapan sosial dan kepimpinan murid. Okey, kalau kita tengok contoh program sekolah
yang dilaksanakan antaranya ialah Kit Duta Sasya. Melalui program ni dapat melatih murid menjadi contoh teladan dan duta nilai murni di sekolah lah. Yang kedua, program Sasya Unggul. Okay, antara aktiviti yang dilaksanakan dekat program ni adalah aktiviti ceramah integriti, latihan kepimpinan murid dan simulasi nilai adab. Jadi melalui ini murid dapat berfikir secara positif lah. Okay, teruskan bawah. Okay, contoh program lain lagi, program amalan guru penyayang. Melalui program ini dapat menjalinkan hubungan penuh kasih sayang antara guru dan murid. Jadi guru dan murid ni dapat um, melahirkan perasaan cinta antara satu sama lain lah. Yang keempat, program lain, program pembentukan sasiah terbilang daerah Kuala Kangsar lah. Okey, melalui objektif ni dapat melahirkan karakter karamah insania dan anak baik lagi cerdik dalam diri murid. Okay, aktiviti ni bukan sekadar memberi pengalaman praktikal kepada murid tetapi juga menjadi ruang untuk mengamalkan nilai kasih sayang, hormat dan tolong-menolong dalam komuniti sekolah. Hasilnya, kita dapat melihat perubahan positif dalam diri murid seperti lebih berdisiplin, menghormati guru dan mempunyai semangat sukarelawan yang tinggi. Okay. Seterusnya kita lihat tujuan program Karamah Insaniah lah pula. Antara tujuan utama program ini adalah uh, untuk meningkatkan kesedaran moral dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Yang kedua, membentuk murid yang seimbang dan berakhlak tinggi selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, memupuk rasa hormat, kasih sayang dan nilai kemanusiaan dalam diri murid. Dan yang keempat, mengukuhkan hubungan guru-murid berasaskan nilai insan dan kasih sayang. Okey, secara keseluruhannya, tujuan ini bertepatan dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan yang mahu melahirkan guru yang berpekerti mulia dan murid yang berjiwa ihsan. Okey. Seterusnya saya ingin berkongsi pandangan cikgu saya iaitu Cikgu Syakimah yang menyatakan bahawa guru ni memainkan peranan yang amat penting sebagai ejen pelaksana falsafah pendidikan guru. Okey, antara peranan guru ialah guru ni berpekerti mulia. Ia perlu menjadi contoh teladan kepada murid bukan sekadar dalam kata-kata tetapi juga dalam tindakan harian. Yang kedua, guru guru ni memainkan peranan sebagai guru berilmu dan berkemahiran. Jadi guru ni perlu mengaplikasi pedagogi nilai serta pendekatan digital yang sesuai dengan perkembangan murid. Yang ketiga, guru reflektif dan penyayang. Okey, guru ni perlu mendidik dengan penuh empati serta memberi bimbingan yang rohani supaya murid dapat membina kekuatan dalaman. Okey, sebagai guru pelatih, saya melihat peranan ini sangat dekat dengan realiti pendidikan hari ini, di mana guru bukan sekadar mengajar tetapi membentuk insan yang seimbang dan berakhlak. Okey, seterusnya kita lihat kesan dan impak pelaksanaan program. Okey, melalui pelaksanaan program Karamah Insaniah, terdapat pelbagai kesan positif yang dapat dilihat dekat sekolah. Antaranya ialah murid ni akan lebih berdisiplin serta menghormati guru dan rakan. Okey, kes buli juga dan salah laku disiplin akan berkurangan kerana melalui program ini murid akan dapat kesedaran yang banyak lah. Seterusnya meningkatkan semangat sukarelawan dan tanggungjawab sosial. Okey, yang seterusnya murid mampu menilai diri sendiri dan mengamalkan nilai karamah insania dalam kehidupan seharian.
Akhir sekali, lahirlah generasi insan yang seimbang, yang berakhlak, berilmu dan berjiwa Malaysia Madani seperti yang dihasratkan dalam laporan Rahman Talib dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Okey, sebagai rumusan, dapat saya simpulkan bahawa laporan Rahman Talib 1960 ini telah menjadi asas kepada pendidikan nilai dan perpaduan di Malaysia pasca merdeka. Hasrat laporan ini diteruskan melalui falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh. Sekolah dan guru merupakan teras utama pelaksanaan nilai karamah insaniah dalam sistem pendidikan. Pendidikan yang berteraskan kemanusiaan mampu membentuk murid yang bermaruah, berilmu dan berjiwa sejahtera. Sebagai bakal guru, saya Nur Syamimi percaya bahawa tugas seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga mendidik hati, membentuk sasiah dan memupuk nilai kemanusiaan dalam diri setiap murid. Apabila guru berpegang kepada falsafah pendidikan guru dan mengamalkan nilai karamah insaniah, maka lahirlah generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga berjiwa insan dan berakhlak mulia. Okey, ini adalah rujukan yang saya dapati. Okey, sekian sahaja pendengar saya. Terima kasih atas perhatian semua. Okey, baiklah. Seterusnya soalan ketiga, soalan C. Okey, soalan C. Bagaimanakah sekolah dapat menjadi ekosistem yang menyokong pembangunan karamah insaniah murid melalui penerapan nilai FPK dan FPG? Okey, pengenalannya. Menurut laporan Rahman Talib 1960, beliau bertindak sebagai arkitek yang membina struktur sistem pendidikan yang saksama dan inklusif sekaligus melindungi maruah murid. Kerangka ini kemudiannya diisi dengan roh oleh falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru yang mengubah sekolah menjadi sebuah ekosistem hidup untuk membangunkan murid sebagai insan yang seimbang dan bermaruah. Okay, secara ringkasnya, struktur tu adalah dasar yang membina kerangka dan sistem pendidikan yang saksama melalui dasar seperti pendidikan percuma. Ini memberikan semua murid permulaan yang adil dan bermaruah. Okay, roh pula iaitu berkenaan FPK dan FPG. Ia FPK ni memberikan tujuan melahirkan insan yang seimbang, manakala FPG memberikan nyawa melalui peranan guru yang berkualiti. Okey. Seterusnya adalah perkaitan FPK dan FPG. FPK. Laporan Rahman Talib menyediakan pendidikan rendah secara percuma, memberikan peluang saksama kepada semua. Ini adalah langkah praktikal pertama untuk mencapai hasrat FPK bagi memperkembangkan potensi setiap individu. Okey. Perkara ini dapat membuka pintu kepada memperkembangkan lagi potensi mereka. Okey, yang kedua, memperkenalkan pendidikan, akhlak dan moral dalam kurikulum. Ini dapat menjadi asas kepada matlamat FPK untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani dan emosi. Okay, yang ketiga pula, memperkukuhkan perpaduan melalui sistem pendidikan kebangsaan. Ini selari dengan matlamat FPK untuk melahirkan warga negara yang menyumbang
kepada keharmonian masyarakat. Okey. FPG pula, laporan ini menyeragamkan latihan perguruan di bawah kementerian. Ini dapat membina struktur untuk memastikan kualiti guru selaras dengan hasrat FPG untuk melahirkan guru yang berpandangan progresif dan profesional. Ini adalah satu langkah awal untuk memastikan kualiti dan standard guru di seluruh negara adalah sama rata. Okey, akhir sekali, meletakkan guru sebagai pelaksana utama agenda perpaduan. Ini membentuk peranan guru yang kemudiannya difalsafahkan dalam FPG sebagai pendidik yang menjunjung aspirasi negara. Okay. Isi yang pertama adalah memperkasakan kokurikulum dan mengadakan pelbagai aktiviti. Okay. Mengadakan, yang pertama, mengadakan program pembangunan sosial, seperti mengadakan aktiviti kepimpinan, kerja amal dan program mentor-menti yang memberi peluang kepada murid untuk mengenali kekuatan diri, membina keyakinan dan belajar menghormati orang sekeliling. Okey. Misalnya apabila pelajar ni terlibat dalam program aktiviti ataupun program kebajikan, mereka dapat belajar tentang nilai kemanusiaan dan tanggungjawab sosial dan secara tidak langsung, program ini juga dapat membentuk murid yang berakhlak mulia dan berjiwa pemimpin. Okay, yang kedua pula adalah tindakan pihak untuk bimbingan dan kaunseling. Mereka perlulah bertindak apabila pelajar membuat kesalahan atau masalah disiplin dan mereka juga perlu menjadi pusat sokongan untuk kesihatan mental dan emosi pelajar. Okay, sebagai contoh, pihak unit bimbingan kaunseling ni boleh mengajukan program Hari Kesedaran Mental atau bengkel motivasi untuk membantu pelajar menguruskan tekanan yang dilalui oleh mereka. Dengan adanya sokongan berikut, pelajar ni dapat terlibat dalam kokurikulum dengan lebih seimbang dan positif. Okey, yang terakhir sekali, menganjurkan aktiviti sukan pula. Menganjurkan aktiviti untuk semua pelajar tidak kira kaum dan tidak hanya fokus kepada kemenangan tetapi untuk semangat kesukanan dan menghormati pihak lawan. Okey, contohnya pertandingan sukan antara rumah sukan atau kejohanan sekolah boleh menyatukan pelajar tanpa mengira bangsa atau latar belakang. Okey, perkara di atas ni adalah bukti daripada hasil saya interview pentadbir sekolah di sekolah saya. Okey, ni contoh-contoh gambar program yang diadakan. Yang pertama, program pembangunan sosial, kem kepimpinan murid. Murid dilatih memimpin kumpulan kecil dan mengurus. Yang kedua, menanam nilai tanggungjawab dan kejujuran. Okey. Aktiviti yang kedua pula, aktiviti amal. Aktiviti amal ni dapat memupuk kasih sayang, keprihatinan sosial dan semangat membantu. Yang kedua pula, aktiviti dalam unit bimbingan dan kaunseling mengadakan kem kesedaran kesihatan mental. Ia dapat memberi pendedahan tentang hak diri, empati terhadap rakan dan cara menyelesaikan konflik secara matang. Okey. Gambar contoh yang ketiga adalah sukan untuk semua. Mengadakan sukan merentas desa. Sukaneka. Sukaneka ni dapat menyertakan semua murid dan mengajar kesamarataan, semangat berpasukan dan penghargaan. Okay, senam aerobik mingguan juga turut diadakan supaya dapat menyokong gaya hidup sihat dan seimbang. Murid dapat belajar mengurus tekanan, bekerjasama dan menghormati. Okay, kesan pelaksanaan aktiviti dalam membentuk ciri karamah insaniah pula. Yang pertama, dapat meningkatkan jati diri dan keyakinan diri. Murid ni lebih mengenali potensi serta kekuatan diri, mampu membuat keputusan dengan bijak dan bertanggungjawab, membentuk sasiah diri yang seimbang dan berakhlak. Okey, contohnya semasa kepimpinan, murid yang memimpin satu kumpulan kecil itu untuk mengurus ahli mereka, menyusun strategi dan menyelesaikan masalah.
Ini dapat melatih daya kepimpinan dan ketegasan diri seseorang. Yang kedua pula, memupuk nilai dan kasih sayang sesama insan. Murid ni belajar memahami dan menghargai perasaan orang lain, mengamalkan sikap tolong-menolong dan prihatin terhadap masyarakat, mengembangkan rasa kemanusiaan dan hormat menghormati. Okey, sebagai contoh, murid uh, diberikan lawatan ke rumah warga emas dan mereka dapat belajar untuk menghormati, menyantuni dan memahami keperluan orang lain. Ini dapat menanam nilai kemanusiaan sejati dalam diri mereka. Yang ketiga pula, mengukuhkan disiplin dan semangat kesukanan. Murid mematuhi peraturan dan belajar menghormati, menanam nilai sabar, kerjasama dan keadilan dalam pertandingan. Membentuk jiwa kental serta semangat juang yang tinggi. Okay, sebagai contoh saya berikan adalah dalam perlawanan bola sepak, murid ni dapat belajar mengawal emosi ketika kalah dan mereka dapat mengawal emosi mereka itu meraihkan kemenangan tu dengan beradab. Ini dapat membentuk nilai sabar dan toleransi kepada individu. Okay, yang keempat pula, membentuk insan yang seimbang dan beradab, menggabungkan aspek intelek, jasmani, emosi dan rohani, mencerminkan nilai keadilan, ihsan dan tanggungjawab, serta menjadikan murid insan berkaramah yang menghormati maruah diri dan orang lain. Okay, sebagai contoh, murid yang aktif dalam sukan dan juga sering terlibat dalam program kebajikan dapat menunjukkan keseimbangan antara kekuatan fizikal dan nilai kemanusiaan. Ini adalah contoh bukti kesan pelaksanaan aktiviti tersebut. Yang pertama adalah didapati dalam jurnal yang menunjukkan bukti bahawa aktiviti kurikulum ni dapat membantu membentuk jati diri, disiplin dan sifat bertanggungjawab yang adalah komponen dalam karamah insaniah. Yang kedua pula, sama seperti yang saya dapati di jurnal, ia menyokong peranan UBK iaitu Unit Bimbingan Kaunseling sebagai ruang proaktif untuk membina harga diri, empati dan kematangan, emosi dan unsur penting dalam karamah insaniah. Okey, gambar yang ketiga ni adalah gambar yang menunjukkan murid menggunakan makmal robotik untuk membina atau berinovasi projek dengan bantuan guru. Okey, isi yang kedua pula adalah kepimpinan berwawasan dan pembudayaan nilai. Okey, yang pertama adalah mewujudkan budaya penyayang. Pemimpin sekolah perlu mempromosikan budaya di mana setiap murid ni akan rasa dihargai, selamat dan dihormati. Hal ini selari dengan elemen emosi dan rohani dalam FPK. Apabila murid ni rasa selamat, maruah diri mereka juga tidak terancam dan dia lebih bersedia untuk belajar. Okey, budaya penyayang ni juga menggalakkan komunikasi dua hala antara guru dan murid dan menjadikan suasana pembelajaran lebih positif serta bebas daripada tekanan. Okay, yang kedua pula, dasar inklusif. Dasar inklusif ni memastikan semua dasar sekolah adalah adil dan tidak mendiskriminasikan mana-mana murid. Ini menghormati hak dan memartabatkan setiap individu tanpa mengira latar belakang serta dengan FPK yang bermatlamat untuk kesejahteraan semua. Okey. Secara ringkasnya, dasar inklusif ni menekankan hak dan martabat setiap individu. Okey, contohnya, sekolah boleh menyediakan bilik khas untuk uh, orang berkeperluan khas atau sistem sokongan rakan sebaya untuk membantu murid yang memerlukan. Selain itu, pemimpin boleh melatih guru agar peka terhadap kepelbagaian murid dan menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang terakhir pula, guru sebagai suri teladan. Kepimpinan yang memastikan guru-guru memahami dan mengamalkan FPG menjadi suri teladan atau role model
dalam aspek integriti, empati dan profesionalisme. Guru yang menghormati karamah insaniah akan melahirkan murid yang turut menghormati orang lain. Okey, sebagai contoh, seorang guru yang menepati masa, berbicara dengan sopan dan adil terhadap semua murid akan menjadi cerminan yang baik terhadap orang sekelilingnya. Ini adalah bukti dan contoh yang berkaitan. Yang pertama ni, poster yang diperoleh daripada Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor yang menunjukkan banner pelancaran dan objektif program amalan guru penyayang di sekolah. Gambar yang kedua pula menunjukkan kegiatan di bilik darjah yang inklusif. Murid yang berlainan keupayaan sedang melakukan aktiviti bersama di kelas dan menunjukkan amalan yang tidak memisahkan berdasarkan keupayaan mereka. Okey, gambar yang ketiga pula menunjukkan guru ni membantu untuk membimbing murid dan menunjukkan bahawa guru ni dapat menjadi suri teladan yang hadir dalam setiap aktiviti harian mereka. Okey, contoh lain pula adalah aktiviti menyambut kehadiran murid di pagar sekolah. Guru dan pentadbir berperanan menyambut dengan senyuman dan salam. Ia dapat memberikan kesampai psikologi positif agar murid rasa dihargai dan selamat. Okey, yang kedua, poster pelancaran program guru penyayang, mentor-menti dan sambutan hari lahir. Ia adalah contoh aktiviti menyeluruh yang melibatkan guru sebagai suri teladan dan membentuk hubungan lebih mesra dengan guru dan murid. Okey. Ini adalah kesan pelaksanaan aktiviti dalam membentuk ciri karamah insaniah murid. Yang pertama, membentuk empati dan sikap hormat kepada orang lain. Okey, aktiviti inklusif seperti program pendidikan inklusif dan Hari Mesra menggalakkan penerimaan terhadap kepelbagaian kategori. Dan murid dapat belajar menghormati dan memahami perbezaan rakan-rakan tanpa prejudis. Okey, contohnya murid ni dapat belajar memahami perasaan rakan yang mempunyai karenah yang berbeza dan menolong mereka tanpa rasa rendah diri. Okey, yang kedua pula, menanam nilai disiplin dan integriti. Guru yang menepati masa dan menunjukkan akhlak yang baik menjadi contoh kepada murid. Murid belajar bertanggungjawab, kejujuran dan keadilan dalam tindakan mereka. Okey, contohnya guru hadir awal ke kelas dan memulakan pengajaran tepat pada waktunya atau guru itu menegur dengan berhemah jika seseorang murid itu melakukan kesalahan. Okey, yang ketiga pula mewujudkan suasana sekolah yang harmoni. Kepimpinan ke mewujudkan suasana sekolah yang harmoni. Kepimpinan berwawasan dan budaya penyayang dapat mengurangkan konflik antara murid. Murid juga lebih sopan, berakhlak dan menghormati peraturan di sekolah. Okey. Apabila peraturan sekolah ni dilaksanakan secara adil, murid ni akan lebih menghormati antara satu sama lain. Dan hubungan positif antara guru dan murid ni juga dapat diwujudkan melalui suasana pembelajaran yang tenang dan menyeronokkan. Okey. Yang keempat pula, melahirkan insan yang berakhlak dan bermaruah. Gabungan nilai empati, disiplin dan integriti murid yang menjaga maruah diri. Murid membesar sebagai insan seimbang dari segi rohani, jasmani dan intelek selaras dengan FPK dan FPG. Okey, sebagai contoh, murid ni menolong rakan tanpa disuruh, menghormati guru dan menunjukkan adab sopan dalam persekitaran sekolah. Okey, ni adalah contoh bukti kesan pelaksanaan aktiviti di atas. Okey, yang pertama saya dapati di laman web Astro Awani.
Okey, yang bertajuk KPM perluaskan konsep sekolah penyayang melalui program ziarah cana. Okey, berita ini melaporkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, ia merancang memperluas konsep sekolah penyayang termasuklah melalui program ziarah cana. Okey, program ziarah cana ni program yang di mana guru tu akan melawat ke rumah murid untuk lebih memahami latar belakang mereka. Dan langkah ini juga bertujuan dapat mempereratkan hubungan sekolah antara rumah dan memberi sokongan yang holistik kepada murid. Okey, bukti yang kedua pula saya dapati di laman web, laporan di Sekolah Menengah Agama Imtiaz tentang Majlis Perasmian Program Guru Penyayang. Dan dinyatakan objektif program tersebut untuk melahirkan pelajar unggul dari segi akademik, sasiah, amalan nilai dan tingkah laku serta mewujudkan sekolah penyayang bersama guru. Okey. Kesimpulannya, pelaksanaan aktiviti yang berteraskan nilai dan kepimpinan berwawasan bukan sahaja rutin sekolah tetapi dapat melahirkan individu yang sangat berkaramah insaniah. Okey. Itu sahaja daripada saya dan ini adalah rujukan yang saya rujukan yang saya peroleh untuk menyediakan perkara-perkara tersebut. Okey. Itu sahaja dan itu juga sahaja daripada kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.